pelakon Fatah Amin dan penyanyi Amira Othman sekali lagi mencuri tumpuan warganet apabila membuat sesi siaran langsung bersama di TikTok baru-baru ini. Menerusi rakaman live yang tular tersebut, Fatah dan Amira membuat live bersama adik Amira, Irfan Haris. Apa yang menjadi perhatian adalah Datuk Seri Siti Nurhaliza turut menyertai live tersebut. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Lebih mencuri tumpuan adalah secara spontan Siti Nurhaliza meninggalkan komen di sesi live tersebut. Tak sabar nak merenjis, komen Siti ringkas. Terkejut dengan respons tersebut, Amira dan Irfan teruja apabila Siti Nurhaliza spontan meninggalkan komen sebegitu. Amira turut membuat permintaan kepada Siti Nurhaliza untuk menyanyi di hari perkahwinannya suatu hari nanti. Mak Iti, saya ada satu soalan. Kalau saya kahwin, Mak Iti sudi tak datang nyanyi sebab saya nak bayar Mak Iti, saya tak mampu, soal Amira. Siti Nurhaliza terus memberi respons terhadap permintaan Amira itu. InsyaAllah boleh, jawab Siti pantas. Amira terus mengucapkan terima kasih buat Siti Nurhaliza kerana sudi memenuhi permintaannya itu. Terdahulu, Fatah Amin secara tidak sengaja tersasul menyebut perkataan yang pada Amira dalam sesi siaran langsung TikTok sebelum ini.